Kenapa kita kena semayang ada waktu-waktunya daripada pagi, tengah hari, petang, malam? Kenapa tak satukan terus waktu pagi ataupun satukan terus waktu petang ke sekali lalu? Sebab tuan-tuan, hari-hari dan setiap minit kita buat dosa. Maka kalaulah subuh kita semayang, daripada subuh sampai zuhur tu kan kita buat dosa. Maka ketika kita solat zuhur, Allah nak ampunkan dosa kita daripada subuh dan zuhur. Nanti lepas zuhur kan kita buat dosa lagi banyak, buat dosa sampai ke asar. Bila kita solat asar, Allah ampunkan dosa-dosa kita telah buat daripada zuhur ke asar. Kita solat pula maghrib, daripada asar ke maghrib kan ada buat dosa kan. Bila kita solat maghrib, Allah ampunkan dosa-dosa kita telah buat daripada asar ke maghrib. Sama juga tuan-tuan, ketika kita buat solat isyak, Allah ampunkan dosa kita di antara maghrib dan isyak. Dan begitulah berikutnya solat subuh. Sebab itulah subuh kita susah sikit nak bangun, sebab banyak dosa nak kena diampunkan tu. Selimut rasa berat, alarm tak bunyi, handphone silent, adalah macam-macam lah. Sebab nak ampunkan dosa daripada isyak ke subuh tu banyak. Sebab tu orang-orang saleh tuan-tuan, mereka membangunkan malam mereka.